korang di invite orang, korang akan dapat duit. Ini adalah bank RYT. Okey, bank RYT sekarang ni dia buat satu bank digital di mana kalau korang simpan duit dekat dalam RYT, korang boleh mendapat return secara harian di dalam RYT punya lah. So kalau korang simpan duit 100, so korang akan dapat secara harian dia punya return. Kalau korang invite orang, korang akan dapat 3.88 dan orang rakan korang yang korang invite tu akan dapat 1.8. Okey, macam sekarang ni Muhammad Razman dia masuk bawah saya, so dia dapat RM1.88 dan saya dapat 3.88. Macam itulah. So kalau korang nak dapatkan juga duit daripada RYT ni, korang kena tekan link dekat bawah tu. Dekat description tu ada link, korang tekan dekat situ, korang download. Kalau korang download dekat dalam Play Store, benda ni dia tak adalah. Kiranya korang tak masuk melalui link, korang masuk melalui Play Store. Okey. Jadi kalau korang nak ni, korang nak duit RM1.88 tu, korang kena masuk bawah saya. Baru korang akan dapat lah. Saya pun dapat, awak pun dapat. Kalau korang download dekat Play Store, korang tak dapat, aku pun tak dapat. Gitu guys. Okey. Dia kat sini dia bagi secara harian guys. Okey, return secara harian. Contoh faedah yang kita dapat daripada 7.33 ni contoh dekat sini lah. Okey, 7.33 kita dapat lebih kurang 1 sen setiap minggu. Sebab apa minggu? Sebab RM7 dia darab dengan kos 3.00 3%. Dia darab dengan 3%. So dia kena kumpulkan dulu sehingga cukup 1 sen, baru dia akan kredit dekat kita punya RYT. Okey, kalau korang nak boostkan korang punya return harian tu, korang kena masukkan 1,000. Lepas tu baru korang akan dapat return harian tu 4% per annum lah, per bulan, per tahun, sorry. Okey, jadinya kalau korang simpan macam ESB, korang dapat lebih kurang dalam 5% setahun, 5%. Tapi ESB bayar secara tahunan. Yang ni bayar secara harian. Itu perbezaan antara RYT dengan ESB. Kalau ESB korang tak boleh keluarkan duit, korang kena hold dekat dalam ESB sehingga 1 tahun baru korang akan dapat return dia. Tapi kalau dalam RYT korang tak perlu hold duit tu, korang boleh guna di mana-mana sahaja. Dia ada bagi kad untuk korang guna dan tiada charge pengeluaran. Dekat ATM tak ada charge Okey. Lepas tu dia bagi return pula secara harian. Jadi bank RYT ni memang sangat berbaloi lah. Contoh macam ni kad dia. Alright. Lepas tu kalau contoh kita keluarkan duit, dia akan tolak dulu tahu. Nampak ni pengeluaran ATM RM100. Okey, RM100. Lepas tu dia akan kredit, masukkan balik RM1 tu dekat dalam kita punya akaun lah. Okey. So dia tolak RM1, lepas tu dia masuk balik dekat kita punya akaun tu RM1. Kiranya tak ada charge lah. Memang masa keluar tu memang dia potong dulu. Lepas tu baru dia kembalikan duit orang. Okey, jadi kalau korang nak guna bank RYT ni, saya sangat recommend. Okey, dan kalau korang nak download tu, tekan link saya dekat bawah. Sebab kalau korang pergi cari dekat Play Store, memang ada, tapi korang tak dapat reward dia lah ni, ganjaran. Okey, sebab ganjaran ni memang kena melalui link, baru korang akan dapat ganjaran. Kalau korang dekat sana memang tak dapat lah ganjaran. Okey, so kalau video ni bermanfaat untuk korang, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan juga share. Kita jumpa lagi di next video.